Bertemu lagi dalam CRY News Channel. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam sejahtera buat penonton CRY News Channel. Channel yang mengupas isu politik tanah air, fakta, dan berimbang. Kita teruskan ulasan pada malam ini. Kali ini pendedahan mengejutkan menerusi ucapan MP Muar Syed Saddiq semasa pembentangan RCI tabung haji di Dewan Rakyat. Pendedahan Syed Saddiq berkaitan dengan zaman gelap tabung haji sangat mengejutkan. Mari kita sama-sama lihat dan dengar serta teliti ucapan beliau di parlimen. Tapi sebelum itu jangan lupa tinggalkan komen di ruangan komen. Jumpa lagi dan kita teruskan menonton ucapan dari Syed Saddiq. Melalui laporan RCI ini yang membuktikan dan menunjukkan bahawa zaman kegelapan tabung haji itu bermula pada tahun 2014. Lepas berdekad-dekad tabung haji menambahkan jumlah aset ataupun kurang liability, tetapi pada tahun 2014 sudah bermulanya di mana aset tidak sama dengan liability yang akhirnya menyebabkan kerugian ditampung oleh institusi tabung haji itu sendiri. Kalau kita lihat apakah punca-punca zaman kegelapan ini, laporan RCI ini jelas mengatakan bahawa orang politik yang tidak berpengalaman dan tidak ada kepakaran dilantik ke dalam tabung haji untuk menguruskan berbilion ringgit jumlah pelaburan yang merupakan duit rakyat Malaysia, khususnya umat Islam, sampai rugi jumlah berbilion ringgit. Dan teguran itu turut disusuli dengan cadangan supaya no more political appointments dan supaya proses pelantikan dibuat secara telus dan adil. Ia turut menyenaraikan lebih 14 pelaburan yang bermasalah yang wajib melalui proses forensic auditing supaya kita dapat kenal apa punca masalah dan kalau ada unsur penyelewengan supaya siasatan dibuat setelus yang mungkin. Saya lihat salah satu daripada 14 masalah pelaburan yang disenaraikan iaitu yang melibatkan Putra Perdana. Kalau kita lihat permasalahan ini, ia turut melibatkan salah seorang individu yang kita benci. Namanya Jolo. Iaitu Jolo memainkan peranan dan memberikan tangan gaib Putra Perdana. Ini bukan Syed Saddiq yang kata, ini adalah perkara yang telah pun ditetapkan di Mahkamah Tinggi melalui kes SRC, di mana ada ketetapan bahawa tangan gaib yang mengawal Putra Perdana adalah Jolo. Tetapi Jolo itu sendirilah yang akhirnya mendapatkan jumlah pelaburan, jumlah ratusan juta ke dalam syarikat beliau, iaitu duit yang datang daripada pendeposit tabung haji. Kalau untung tak apa, tetapi melalui laporan RCI ini yang menunjukkan bahawa kerugian yang dialami oleh umat Islam itu mencecah lebih 150 juta ringgit. Saya rasa kalau forensic auditing dilakukan Tuan Yang di-Pertua, kita akan tahu siapa yang menerima untung selain Jolo dan kita perlu heret individu atau sekumpulan tersebut ke muka pengadilan.